Okay, sekarang kita naik ikut Danai Teruntung. Kita naik atas. Kamu mana tak jogging? Tak itu. Minggu? Minggu lebih? Tapi rasa Rasa. ini Dah lama-lama dah kawan. Ha? Dia lama lama dah. kita nak tengok abang ni. Betul-betul kaki sikit kan. Saya lihat abang lah. Ya? Tak apa. Kita sesat lagi. Ai, dua dah luar. Kau keluar. Oh ni zoo. Mana? Ni zoo ni. Video kita. Dia kandang. Dia pasal dia. Dia lari sini, lalu ikut bawah. Bagi zoo kita. Tak nak tengok. Turun dia. Mati eh? Dah mati eh? Okey, kita patah balik sebab jumpa zoo. Ni, buat ni. Ada buat ni. Tak ada dah. Dah lalu dah. Dah lalu dah. Lepas tu dia tutup, dia buka balik. Orangnya. Ha? Orangnya. Tak nak, sini laju dah. Ni? Atas tu kita mana? Kita lari ke bawah. Tangga. Ada lah konten. Kau jatuh berdepak pandai tengok je. Ya apa? Mana? Orang tujuh ni. Waterfall. Jepang. Dua panjang tu tengok. Aku tu nak panjang ni. Dia cakap dia tengok. Oh, nasib baik tak kena kayu. Oh. Dekat pecah awal tu.
Risinya ke mana kau bersawang tu? Ada tragedi ke? Oh, banyak juga. Wah, macam-macam. Sebab kita 3 orang ni macam-macam jadi. Sebab kalau setiap kali naik atas tu tinggi. Memang tak lupa lah. Memang laluan situ Nasib baik tak ada rekod. Oh. Niat nak susun pagar dia tapi ingat balik. Ni, mana boleh lupa? Aduh. Risi hero masa tu. Yang laka pandang je. Kena jatuh yang aneh bau ni. Ha? Baik main bomba ni. Ini bomba. Dia kalau jadi gitu dengan dia sepak kan. Andai balik terpulang kan kita sepak. Ini dah tadi yang menyambung. Kan. Batu ni. Sampai batu denai. Batu denai. Apa tu? Ikan pau. Well, Cek mic ke apa? Aiman ni kepala pau. Oh. Oh, nice tempat ni. Ha? Oh. Yes. Ha. Kaki bawah ni nak angkat. Oh, tidak. Tidak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa ke benda siap? Dah, dia tengok dia gelap. Ini. Pantai. Hello ayah. Di jalan luar. Tengok atas. Itu atas. Ikut pinggir ni lah. Duduk air apa? Duduk air. Air 12. Duduk air juga. 14. Kau ikut ni. Kau ikut pantai. Tadi apa nama? Zuhairi. Zuhairi. Okey, Zuhairi interview sikit Zuhairi. Sekarang ni kita kat mana? Dekat Teluk Cempedak. Teluk Cempedak. Sekarang kita mahala ke? Denai Teruntung. Dan untuk mahala ke? Ke pusing satu loop.
Satu dulu. Kita ada tepi pantai. Mantap. Apa? Zuhairi. Zuhairi single. Kucing eh. Gila. First time pergi sini. Woohoo! Patah juga. Penat-penat karung. Nah, 8 lagi kan? Mesti kita keluar dalam 6.45. Good. Oh, nampak belah. Ini 18. Kalau tak nampak ni mana terus lagi. Berapa? Ini pakai banyak lah. Lawa. Tangga ni straight. Ini penat eh. Dah. Tangga dia penat sikit. Gila straight. Kan pisau kau. Ini juga. Ini air dah. Naik kita panjat apa? Ini dia. Kita ni. Pandang apa pun sikit. Dah. Ini kita ni sikit. Dah dia. Oh, tak dia. Di sini. Jangan. Oh, jangan. Oh, ngalah dah ni lah. Ada coklat. Tak beri tu. Ya. Ini punya dah ni. Kita main makan ni. Ha. Tengok bang.
Zuhairi. Perlu ada. Hah? Tak perlu lagi. Perlu. Perlu ada lagi. Gila eh. Nama pendek lagi ada. Panggil Zoo boleh. Zoo. Kita penat eh. Mari. Bye. Hello, korang. Okey. Kita balik eh. Ni mana nak balik? Nak pergi sini. Nak pergi sini ke? Haa. Tak, kalau dia Lima 200 meter. saya kan takut kita tu hijab kita. Nak ikut mana? Tu. Eh? Itu sini. Ada tak? Sini. Bukit Tembeling. Oh nak Haji. Ayah. Sebelah sini jauh. Sini ada. Jumpa dia. Oh ni dah Zoo yang tua. Tua itu sini. Mana? Jadi Zoo. Suara dah mana? Bukit Tembeling, Zoo Teruntum, Hyatt Hotel di belakang ni. Kita lalu ikut ni. Nanti kau naik dulu. Ha. Ini tadi lepas hari kita ada ayah-ayah. Ini yang pandang saya terpelik. Tarik tali tarik. Tak boleh. Macam mana? Ya, Faris. Muncung pula. Muncung buat cabut. Tadi belakang muncung pula. Oh ini kalau hiking gunung sini jadi macam ni. Patah balik. Kena patah balik. You know. Lah dia nak cabut sungguh ke? Nak sahaja je kat ni. Hilang dah lagi aku tak nampak ni. Pasal aku cabut. Tak tanda apa ni. Kena ni balik tadi, kena pasang balik tadi. Checkpoint 3. Ni jalan mati ni. 10 meter. Ni kalau Bisa pergi belah sana. Tapi kita orang daripada sana. Kena brung hujan. Macam-macam barang ni boleh basah. Dan ni tak apa ni. Telefon okey ni. oh tak ada balik 2 minggu kan. Ini tak ada cuti minggu. Cuti balik kampung ni. Bila? 1 bulan 9 dah start. Fuh. 1 bulan 9 sampai 65 juga. Apa? Lepas tu Lama cuti? 7 minggu ni satu hak ni pergi event kat Honda KL. Ha. Hanya tiket mahal. Tiket mungkin RM1 sekali baju. Gila. Tapi dia bagi 2 baju. Oh, Kau ingat tak? betul ah. Kau ingat ke dia salah bagi? Ha. Kau tak tengok, rupanya dia bagi baju yang event apa. Oh, dia clear. Apa Ha, dia nak. Tapi saya memang SL lah. Memang Oh. saya besar lah. Dia bagi saya random lah. Oh, random sebab dia nak habiskan stok Betul. Kalau begitu, yang betul aku beli Rezeki dapat sale lebih. RM190 ni telah je asal baju lah jackpot lah. Jackpot. Kali no baju tahun lepas. Baru nak ore-ore. Dah XS tak muat ah. Baik M dia pun besar Oh. Aduh kawat bahasa menyesal kau ambil M. Kau gitu kau ambil S ataupun XS. Oh, bukan saya Asia dia buat. Asia. Aduh. Faham? Pakai je dia. Bila kau pakai baju tu, kan baju jersey, baju jenis kata untuk jersey jersey kereta Honda. Bila kita pakai besar, mana cantik. Yalah, betul. Ini baju tu punya body. Ya, betul. Ni aduh, jadi 300 meter.
Lepas tu ikut sini ya. Oh, oh. Ni kan mendaki. Betul. Dia bukan menurun. Hmm. Temeling, pintu temeling dekat bawah macam ni. Ni? Temeling. Temeling lah. Temeling, pintu temeling. Temeling? Lighthouse rumah api. Situ? Kita pusing balik. Dah ke? Ke nak cepat? Panjang ni. Diorang tak sempat mau respon. Kenapa sangat nak ikut sini? Dia nak pergi ke mana tak? Kenapa sangat nak ikut sini? Tanya pun tak respon. Besok. Besok. Oh, juga besok. Panjang nak buat ni. Nak cari cukup 7 kilo. Macam Ani tadi. Wah, ni naik pula. Daripada bawah mula-mula belok kiri. Lepas tu kita orang daripada kanan turun bawah balik. Ni be. Kalau jatuh tak? Boom. Terduduk. Batu minyak ambil air tu. Okey. Sampai. Yes. Berjaya. Berjaya juga kita sampai akhirnya. Kau kasut.